Pernah tak korang tengah potong bawang, tiba-tiba rasa macam hati tengah patah seribu? Air mata mengalir macam baru lepas tengok drama sedih. Tapi, kenapa bawang ni suka sangat buat kita menangis? Jom kita bongkar misteri ni. Okey, bila korang potong bawang, korang sebenarnya tengah pecahkan sel bawang yang comel tu. Dalam sel bawang ada dua benda penting. Yang pertama, asid amino sulfosides. Yang kedua, enzim alinase. Bila pisau korang potong bawang, dua bahan ni bercampur dan buat reaksi kimia. Hasilnya, gas yang dinamakan syn-propanethyl S oxide. Bila gas ni terlepas ke udara, dia naik ke mata kita. Mata kita ada satu sistem pertahanan semula jadi, air mata. Gas ni mengganggu saraf di mata menyebabkan otak hantar isyarat, cepat, keluarkan air mata untuk basuh gas ni. Hasilnya, kita menangis tanpa sebab cinta. Macam mana nak elak menangis bila potong bawang? Yang pertama, sejukkan bawang sebelum potong. Letak dalam peti ais selama 15 minit, gas jadi kurang aktif. Yang kedua, pakai cermin mata. Kalau boleh, pakai goggle renang. Gas takkan sampai ke mata. Yang ketiga, potong bawah air. Potong bawang dalam mangkuk berisi air, gas terperangkap dalam air. Yang keempat, gunakan pisau tajam. Pisau tumpul merosakkan lebih banyak sel bawang dan lepaskan lebih banyak gas. So, lepas ni kalau kena potong bawang, jangan risau lagi. Bukan sebab korang lemah, tapi bawang tu memang ada superpower yang boleh buat sesiapa pun menangis. Kalau korang ada petua lain nak elak air mata bawang, komen kat bawah.